Kita semua impikan masa depan yang lebih baik kan? Tentu sekali. Nah, hari ini kita akan selami satu topik yang sangat penting untuk masa depan kita semua, iaitu teknologi hijau. Jom kita fahamkan sama-sama macam mana inovasi ni sebenarnya boleh membina dunia yang lebih lestari untuk kita. Cuba anda bayangkan sekejap, masa depan yang nampak macam ni. Cantik, bersih, harmoni. Mungkin nampak macam angan-angan kan? Tapi inilah sebenarnya matlamat utama teknologi hijau. Bukan sekadar mimpi, tapi satu usaha untuk jadikan fantasi ini satu realiti dengan inovasi yang pintar. Baiklah, jom kita mula dari asas dulu. Untuk kita betul-betul faham betapa hebatnya teknologi hijau ni, kita kena tanya satu soalan penting. Kenapa ia sangat mustahak? Jom kita tengok gambaran yang lebih besar. Sebenarnya, teknologi hijau ni bukan setakat ikut-ikut trend tau. Ia ada kaitan yang sangat rapat dengan matlamat pembangunan mampan atau kita panggil SDGs yang merupakan pelan tindakan global untuk dunia yang lebih baik. Fikirkan macam ni, daripada tenaga bersih sampailah ke bandar lestari, teknologi inilah yang jadi enjin untuk gerakkan semua tu. Okey, jadi apa sebenarnya teknologi hijau ni? Bunyi macam kompleks kan? Jangan risau, jom kita pecahkan konsep ni kepada 3 elemen utama yang senang je nak faham. Elemen pertama dan yang paling asas sekali ialah kelestarian. Senang cerita, ia pasal keseimbangan. Maksudnya, kita guna apa yang kita perlukan sekarang, tapi pada masa yang sama, kita pastikan generasi akan datang pun masih boleh nikmati benda yang sama. Ia pasal fikir panjang, fikir untuk anak cucu kita. Yang kedua, eko-inovasi. Yang ini pula bukan setakat nak kurangkan kesan buruk je tau. Ia lebih kepada guna kreativiti kita untuk cipta produk dan proses baru yang memang dari awal lagi dah mesra alam. Pendek kata, ia pasal cari jalan penyelesaian yang lebih pintar dan proaktif. Dan elemen yang ketiga, penggunaan sumber yang bijak. Cuba fikir macam ni. Macam mana kita nak dapatkan hasil paling maksimum dari setiap titis air, setiap unit tenaga, setiap bahan mentah yang kita ada? Semuanya pasal kecakapan. Buat lebih banyak dengan guna sumber yang lebih sikit. Tak ada pembaziran. Okey, dah cukup pasal teori. Jom kita tengok pula macam mana semua prinsip ni diguna pakai dalam dunia sebenar. Dan macam mana ia sedang mengubah cara kita hidup setiap hari. Jom kita mula dengan tenaga. Inilah bidang yang perubahan yang paling jelas kita boleh nampak. Tengok je gambar ni, ia tunjukkan satu anjakan yang sangat besar daripada guna bahan api fosil yang kotor dan terhad kepada sumber tenaga bersih yang tak ada hadnya macam matahari dan angin. Jadi, macam mana ia berfungsi? Bukan setakat pasang panel solar banyak-banyak tau. Ia ada beberapa lapisan. Pertama, kita kena pastikan kita tak membazir tenaga. Guna secekap mungkin. Lepas tu, barulah kita beralih kepada sumber bersih macam solar dan angin. Apa hasilnya? Bukan je kita kurangkan pencemaran, tapi kita juga dapat sistem bekalan tenaga yang lebih stabil dan selamat untuk jangka masa panjang. Seterusnya, jom kita tengok tempat kita tinggal dan bekerja. Sekarang ni, bangunan hijau bukan lagi sekadar kotak konkrit semata-mata. Ia direka untuk bernafas dan berfungsi seiring dengan alam semula jadi di sekelilingnya. Jadi, apa bezanya bangunan hijau ni? Ia lebih dari sekadar warna cat. Ia tentang penggunaan bahan binaan yang mesra alam, sistem pintar yang jimatkan tenaga dan air, dan yang paling penting, ia pastikan kualiti udara kat dalam bangunan tu sihat untuk kita. Ada piawaian macam Indeks Bangunan Hijau atau GBI yang bantu sahkan semua ni. Dan sudah tentulah, kita tak boleh lupa cara kita bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Pengangkutan. Ini satu lagi tiang utama untuk kita bina masa depan yang lebih hijau. Fokusnya kat sini ialah perubahan keseluruhan sistem. Kita cakap pasal kereta elektrik atau EV yang makin banyak atas jalan. Kita cakap pasal pengangkutan awam yang sangat cekap sampai semua orang nak guna. Dan kita cakap pasal bandar yang selamat untuk kita berjalan kaki dan berbasikal. Bila semua ni digabungkan, barulah jejak karbon kita boleh turun secara mendadak. Okey, kita dah tengok teknologi yang besar-besar. Sekarang, jom kita bawa perbincangan ni ke tahap yang lebih dekat dengan kita. Macam mana semua ni berkait dengan impak peribadi kita? Kita selalu dengar orang sebut pasal jejak karbon kan? Tapi pernah tak kita betul-betul fikir dari mana datangnya semua pelepasan karbon ni? Mana yang paling banyak menyumbang? Jawapannya mungkin akan buat anda terkejut sikit. Jom kita tengok nombor-nombornya. 42%. Ya, betul. Hampir separuh datang daripada cara kita bergerak. Kereta kita, kapal terbang, kapal, semuanya. Ini penyumbang yang paling besar. Jadi sekarang kita nampak kan betapa pentingnya solusi pengangkutan hijau tadi?
Nombor 2, 28%. Yang ini pula datang dari tenaga yang kita guna setiap hari. Lampu kat rumah, penghawa dingin kat pejabat, jentera kat kilang. Semua tu menyumbang 1/4 lebih. Dan 18% lagi, yang ni mungkin ramai tak sangka. Ia datang dari makanan kita. Daripada proses tanam, proses kat kilang, sampailah ia dihantar ke kedai, sistem makanan kita ada jejak karbonnya yang tersendiri. Jadi inilah gambaran penuhnya. Bila kita dah tahu yang pengangkutan, tenaga dan makanan adalah 3 penyumbang terbesar, kita tak perlu lagi teka-teka. Kita dah tahu kat mana kita perlu fokuskan usaha kita untuk dapatkan kesan yang paling besar. Bila kita ada ilmu ni, kita ada kuasa untuk buat perubahan. Okey, faham masalah tu langkah pertama. Sekarang, yang paling penting, apa solusinya? Apa yang kita sebagai seorang individu boleh buat? Mungkin anda pernah dengar konsep 5R ni. Ia satu panduan yang sangat berguna. Tapi cuba perhatikan susunannya. Yang paling atas sekali ialah tolak atau refuse. Sebab langkah yang paling power sekali ialah dengan tak wujudkan sampah tu dari awal lagi. Lepas tu baru kita fikir pasal kurangkan, guna semula dan kita semula. Yang terakhir sekali barulah pulih untuk dapatkan apa-apa nilai yang masih ada dari sisa. Ia satu turutan tindakan yang sangat bijak. Jadi kita dah lihat gambaran besarnya, kita dah lihat teknologinya, kita dah faham impaknya. Masa depan yang hijau dan lestari ni bukanlah satu benda yang jauh di hadapan sana. Ia sebenarnya adalah himpunan pilihan-pilihan kecil yang kita buat setiap hari. Ia sedang dibina sekarang oleh kita semua. Soalannya bukan lagi boleh ke kita buat, tapi macam mana kita nak sumbang. Jadi apa peranan yang akan anda mainkan?